Tak habis-habis bag fake. Tak habis-habis bag fake. Inilah masalah kita orang dekat Icon. Di mana tengok ni ke bawah. Ini semua adalah bag fake yang kita orang terima daripada klien yang cuba nak jual kat kita. On average, kita akan terima bag fake dalam 5 ke 10 unit setiap minggu. So, satu bulan dekat 40 bag. Kita orang tak ada ruang dah bro. Korang tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni semua adalah bag fake dan termasuklah yang row bawah-bawah ni. Semua ni bag fake. Korang tahu tak, bila korang tolak barang fake kat kita orang, korang akan dikenakan penalti. Itu adalah as per agreement. Dan andai kata kalau korang gagal membayar penalti dalam tempoh 2 minggu untuk retrieve balik bag korang, kita akan claim ownership ataupun kita akan dispose je bag tu. So basically, ini adalah bag yang kita nak dispose. Nampak ni, contoh. YSL, lawa, nampak? YSL memang lawa. Tapi fake. Dah lama dah, berbulan-bulan. Ni pula bag apa? Gucci Balenciaga. Lama dah, berbulan-bulan. Aku rasa tak daripada tahun lepas. Ini pun, nampak? Comel, tapi fake. Ini Lady Dior, 15,000, fake. Apa lagi? Ni, semua ni kita nak buang. Klien kalau tak claim, memang kita dah bagi tahu dalam agreement, kita akan buang nanti tempoh 2 minggu. Nampak ni? Bag ni bukan main lawa lagi, tapi fake. So, macam mana aku boleh tahu yang bag ni adalah fake? Simple saja. First adalah kau sendiri kena kenal apa yang datang dengan LV. LV dia tak datang benda ni. Kalau dalam Rolex kita panggil benda ni sertifikat lah kan. Tapi tak ada. Nampak LV tak ada. Lepas tu yang kedua adalah, tengok ni. LV dia tidak akan datang dengan tag QR ni. Lagi-lagi date code yang bapak panjang pendek yang ada logo LV. Tidak. Aku rasa korang dah tengok dah pun dalam banyak video-video aku yang aku dah share kat korang macam mana korang nak tengok bag tu original atau tidak kan. So itu adalah salah satu cara. LV tidak akan datang dengan tag bulat ni dan juga date code dia ada QR. So tak ada. White tags ni pun tak ada. White tags ni hanya ada dekat mana? Ada 2 je. Satu adalah Prada, satu lagi adalah Gucci. So make sure kalau korang nak beli bag, jangan tertipu. Kalau korang tak ada kepakaran, hantar je kat kita orang tolong check kan, berbayar. So jangan hantar bag fake lagi kat kita orang. Ni semua bag fake ni semua kita nak buang ni. Ni Chanel bro. Chanel. Sebab Chanel, kita orang dapat banyak gila bag fake ni. Kita semua nak buang. Klien tak nak claim, buang lah. Nak macam mana? Tak kena simpan. Tak termasuk dalam kotak tu lagi. So kalau korang nak jual barang kita korang yang original saja, DM kita orang sekarang.